Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam video kali ini. Sihat ke tu? Jom, hari ini teman nak bawa Komeh semua menyelami satu episod sejarah yang terus terang cakap, agak pahit tapi sangat-sangat penting untuk kita faham. Cuba Komeh bayangkan sekejap. Ada satu kumpulan ni, warak sungguh. Penghafal Al-Quran, ahli ibadah, malam-malam tak tidur berqiyamul lail. Tapi, kumpulan yang nampak alim inilah yang akhirnya memberontak, mengepung dan membunuh pemimpin mereka sendiri. Satu tindakan yang akhirnya mencetuskan perang saudara pertama dalam kalangan umat Islam. Pelik kan? Macam mana benda ni boleh jadi? Inilah dia paradoks yang kita nak rongkai. Macam mana orang yang zahirnya paling kuat beribadah boleh bertukar menjadi pembunuh yang kejam. Kumpulan ini dikenali sebagai Qurra, maksudnya para pembaca dan penghafal Al-Quran. Jadi dari segi amalan peribadi, ibadah demo ni memang padu, Tapi masalahnya bermula bila demo ni faham agama secara sangat literal, sangat sempit. Demo mula rasa tak puas hati dengan beberapa dasar pentadbiran Khalifah Uthman masa tu yang demo anggap tak betul ikut tafsiran demo. Rasa tak puas hati ni, bila tak dibendung dengan ilmu, dia jadi api. Dia kumpul orang dari Mesir, dari Iraq, datang beramai-ramai ke Madinah. Dia kepung rumah Khalifah Uthman. Bukan sehari dua, tapi 40 hari lamanya. Dan kemuncaknya, satu tragedi yang sangat menyayat hati. Khalifah dibunuh dengan kejam semasa beliau sedang membaca Al-Quran. Bila pemimpin tertinggi negara dibunuh macam tu, apa jadi? Mestilah huru-hara. Tercipta satu kelompongan kuasa yang sangat besar. Dari krisis politik inilah benih-benih fitnah dan perpecahan mula bercambah yang akhirnya membawa kepada perang saudara. Selepas kewafatan Saidina Uthman, Saidina Ali pun dilantik sebagai khalifah yang baru. Tapi keadaan masih tegang. Timbul dua pandangan utama. Satu kamp diketuai oleh Saidina Muawiyah di Syam menuntut supaya pembunuh-pembunuh Saidina Uthman mesti diadili dan dihukum dulu. Itu keutamaan diorang. Manakala Khalifah Ali pula berpendapat keadaan negara kena distabilkan dulu. Satukan ummah di bawah satu pemerintahan, lepas tu baru kita laksanakan keadilan. Nampak tak? Dua-dua ada niat yang baik. Tapi perbezaan keutamaan inilah yang menjadi punca perbalahan. Bila perbincangan dah tak jumpa jalan penyelesaian, akhirnya pedang yang berbicara. Sedih, tercetuslah perang saudara pertama. Mula-mula, Perang Jamal. Lepas tu, pertempuran yang lebih besar dan dahsyat, Perang Siffin, yang menyaksikan tentera Khalifah Ali berdepan dengan tentera pimpinan Muawiyah. Dekat Perang Siffin nilah, masa tentera Muawiyah nampak macam dah hampir kalah. Dia membuat satu tindakan yang mengubah segalanya. Dia meletakkan helaian Al-Quran di hujung tombak dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Isyaratnya, jom hentikan pertumpahan darah sesama Muslim, kita berhukum dengan kitab Allah. Helah ni menjadi. Pertempuran pun berhenti dan kedua-dua pihak bersetuju untuk buat rundingan damai atau tahkim. Tapi keputusan untuk berunding dan berdamai ni tak semua orang boleh terima. Dalam tentera Saidina Ali sendiri, ada satu kumpulan yang marah betul dengan keputusan tu. Bagi mereka, tindakan menerima rundingan tu adalah satu kesalahan besar. Dari sinilah lahirnya puak pelampau yang pertama dalam sejarah Islam. Slogan demo senang je. La hukma illallah. Maksudnya tiada hukuman melainkan hukuman Allah. Bagi demo, bila dah berperang tu, biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan siapa menang, siapa kalah. Manusia tak boleh campur tangan buat rundingan. Jadi demo bukan je tolak rundingan tu, tapi demo menolak terus kepimpinan Khalifah Ali yang bersetuju untuk berunding. Oleh sebab demo ni bertindak keluar daripada ketaatan dan daripada pasukan Khalifah Ali, demo pun digelar Khawarij. Perkataan tu sendiri bermaksud mereka yang keluar. Demo bukan setakat keluar dari medan perang, tapi demo keluar dari jemaah umat Islam yang besar. Dan ini adalah fahaman demo yang paling bahaya sekali, iaitu konsep takfir. Demo mula dengan mudahnya melabelkan orang Islam lain sebagai kafir hanya kerana tak sependapat dengan demo. Khalifah Ali, kafir. Muawiyah, kafir. Semua yang setuju dengan rundingan, kafir. Dan bila seseorang tu dah dicop kafir, apa jadi? Pada fahaman demo, darahnya halal untuk ditumpahkan. Nampak tak bahayanya kat mana? Okey, jom kita berhenti sekejap dari cerita sejarah ni. Kisah ni dah berlaku lebih 1400 tahun yang lalu. Tapi, cuba kita jujur dengan diri sendiri. Corak pemikiran macam ni, adakah ia masih wujud di sekeliling kita hari ni?
So, jom kita senaraikan balik ciri-ciri utama pemikiran Khawarij ni supaya kita boleh kenal. Pertama, dema ni ringan mulut sangat mengkafirkan orang Islam lain walaupun sebab benda-benda remeh. Kedua, dema menghalalkan darah orang yang tak sebulu dengan dema. Ketiga, dema anggap memberontak kepada pemimpin tu satu kewajipan. Keempat, cara dema faham agama sangatlah sempit dan ikut kepala sendiri. Dan yang kelima, yang paling bahaya, dema ada penyakit perasan. Rasa kumpulan dema seorang je yang betul yang akan masuk syurga. Yang lain, semua ahli neraka. Jadi, persoalan terakhir teman tinggalkan untuk komen semua fikirkan. Masih wujudkah pemikiran sebegini hari ini? Pernah tak komen nampak kumpulan atau individu yang ada ciri-ciri macam yang kita bincangkan tadi? Yop, sejarah ni bukan sekadar cerita sebelum tidur. Ia adalah cermin. Cermin untuk kita suluh diri kita dan masyarakat kita supaya kita tak jatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi apa ubatnya Yop? Macam mana nak pastikan hati kita ni bersih dari virus ni? Ada 3 langkah mudah. Pertama dan paling utama, sentiasa muhasabah. Cermin kita diri kita setiap hari. Tanya hati, adakah aku rasa lebih baik dari orang lain hari ini? Buang jauh-jauh rasa sombong dalam beragama. Kedua, belajar. Terus cari ilmu, tapi pastikan ia datang dari sumber yang betul. Dari para ulama yang kita percaya, yang bersambung sanad ilmunya. Bukan setakat dari Google je. Dan yang ketiga, berpegang teguh. Pegang kuat-kuat pada jalan tengah, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan yang seimbang dan penuh kasih sayang. Hanya dengan ilmu yang benar dan hati yang sentiasa tawaduk, kita boleh elak dari tergelincir ke dalam pemikiran ekstrim ni. Inilah jalan yang akan menyelamatkan kita, insya-Allah. Sebab sesiapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, dia pasti akan menemuinya. Kalau komen rasa perkongsian ni bermanfaat, mohonlah kita sama-sama like, subscribe dan share. Alhamdulillah. Ingat Cor, jangan main taik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.